Di hujung utara Vietnam, terletak satu kawasan yang jauh daripada apa yang kita biasa lihat. Dari atas, semuanya nampak luas, tenang dan terbuka. Perjalanan ke sini bukan sekadar bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi semakin jauh kita pergi, semakin banyak perkara yang berubah di depan mata. Dan tanpa kita sedar, suasana jadi semakin berbeza. Vietnam selalu dikaitkan dengan bandar yang sibuk dan penuh pergerakan. Tapi di satu bahagian lain negara ini, ada sisi yang lebih perlahan dan terbuka. Sapa adalah salah satu daripadanya. Senyum. Ambil baju. Baju ambil. Menang. Perjalanan kali ini bermula di KLIA 2 dengan penerbangan Air Asia. Setibanya kat sini, suasana airport yang sibuk jadi permulaan kepada perjalanan seterusnya. Langkah demi langkah diteruskan menuju ke departure gate untuk proses pelepasan. Dari KLIA 2 ke Hanoi, perjalanan ambil masa lebih kurang 3 jam lebih. Selepas terbang merentasi beberapa negara di Asia Tenggara, akhirnya sampai di Noi Bai International Airport. Dan dari sini, perjalanan di Vietnam pun bermula. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat Noi Bai International Airport. So pukul 8 pagi kita dah sampai, 8 pagi Vietnam. So sekarang dekat Malaysia adalah pukul 9. So sekarang cuaca dia agak nice lah, cantik. And aku rasa sejuk sikit lah. So jom, lepas ni kita nak pergi ke Uluwatu. Let's go. Okay, so sekarang aku dah sampai dekat Uluwatu. So sekarang ni kita nak letak beg dulu dekat hostel. Sebab check in dia pukul 12. So kita tak boleh nak masuk terus. So kita kena check in dulu. Bukan check in, letak beg dulu. Boleh pergi jalan-jalan sekitar ni lah. Okay, sebaiklah dia tak panas, dia udara segar je kan. So best lah. So sambil-sambil korang berjalan tepi-tepi ni, boleh lah tengok, cek-cek souvenir. Baju-baju sejuk pun ada banyak kat sini. Boleh tengok je. Tak beli-belilah. Perjalanan di Hanoi bermula dengan suasana yang berbeza dari Kuala Lumpur. Jalan sibuk dengan motor dan bunyi horn yang tak berhenti. Tapi masih ada ritma dia sendiri. Bangunan lama dan moden bercampur bagi karakter unik pada bandar ni. Sebelum sambung explore, kami singgah di Batavia Restaurant untuk isi perut dulu. Makan nasi goreng special. Dia ada sate 2, sate ayam, popok dengan telur. Okay, nice lah. Okay, boleh tak? Lah. Cakap nak tanya, Bihun goreng seafood sedap.
nak minum and perkena dulu egg coffee. Ini egg coffee ni dia viral lah. Bukan viral, dia adalah minuman tradisional lah yang ada dekat sini. Sedap, berkrim. So jom, let's go, kita try. So sekarang ni, ini dah pukul 5 petang. Dia dah macam nak senja-senja dah. Cuaca pun dah nice, sejuk-sejuk kan. So tengok kereta apa semua memang lambat-lambat kerana peak hour. So kita malas nak naik Grab, kita orang jalan kaki je, jalan 15 minit. Penat tak? Ha? Penat tak? Sikit. Ada 3 minit lagi sampai. Masih dah tak larat. Baru 15 minit jalan. Okey, kita dah sampai di Lion Restaurant. Jom kita makan. Ciao. Okay, tunggu diorang settle dulu. Dah set up dulu. Berapa ramai? Egg coffee lah. Kita nak minum egg coffee. Jalan penat baloi tak? Penat. Lanjut lah. 1 salted fish fried rice. 1 lime juice. Vietnamese milk coffee 4. 5. Okay. 1 full. Tea 1. Sebab aku je suka layan. That's Aku tak ada, aku biasa je. Duk tam koi. Thank you. Okay, thank you. Come on. Come on. Okey, rasa manis. Mantap. Air tradisional Malaysia. Sekarang saya nak makan Pho. Pho. Chicken pho. Chicken pho. Chicken pho lah. Bila mau makan dah? Lena, come. Good. Tunjuk good. Tak tunjuk good. Ouch. Okay, so sekarang ni kita kat hostel, kita nak check out. Kita nak naik bas pula, sleeper bus pergi ke Sabah jam 9.30 sekarang. So ni keadaan hostel dia. Nampak hostel dia. Nice kan? Okay lah. Yang first aku pergi tu lagi, aku rasa lagi better lah daripada yang sini, tapi okay je. So jom kita nak naik ke sleeper bus pula. Let's go. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat stesen bas dia untuk kita naik sleeper bus. Tengok ada gambar Hello Kitty. Budak ni memang seronok lah. Okay, B4, B3, B6, B5. So kita dah naik bus sleeper. Inilah keadaan dia. Alright tak? Alright bang? Good job. Best ke? Best. Tapi yang tak best sikit tu cakap dapat tidur atas. Memang lah okey juga. Ada? Best. Habis. Oh, buat baring. Buat baring. Apa? Apa dia? Dia mau? Hai. Best sangat. Best sangat. Okay, so perjalanan dalam 6 jam. 6 ke 7 jam lah, lebih kurang gitu. So inilah function dia sleeper bus. Boleh tidur dulu. Okay guys, so kita dah sampai kat RR dia. RR dia just kedai makan kecil-kecil je. Cuma kita tak boleh nak tahu lah makan ni halal ke tak. So ini adalah stesen bas je. Stesen bas dan stesen minyak dia. So kebanyakannya bas ni akan berehat dulu untuk diorang lepak makan, rehat, macam tu lah. So banyak bas akan berhenti kat sini. Okay, kita dah sampai di Sabah. Sekarang kita 7 darjah Celsius. Dah menggigil dah masing-masing. So kita baru sampai dekat Sabah, kampung apa ngam-ngam.
Pukul apa? 5.50. 5.50 pagi. Sorry, 4.50. Oh, 4.50 awal lagi. Waktu sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai kampung. Aku sekarang kat Malaysia. Malaysia. Ni dah. Dalam kosong je ni. Ya Allah. Sekejap lagi baru nak betul-betulkan. Tukar baju dulu. Lain aku. Pakai sorang apa sejuk lagi weh. Lagi kita nak tunggu kereta. Okey, baik. Kenapa? Okey, kita masuk kereta. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya dia bila rain. No rain? Raining? Raining? No. No. No raining. How long no raining? No raining. Very good. Very good, ah. Mana hotel ni? Ni ah. Tutup Boleh lah. Okey. Tak, sekarang ni hotel belakang aku ni scam. Tu je lah. Dah tak tahu mana nak pergi ni. Apa nama dia? Grand Flaman Hotel Sapa scam. Tu je nak beritahu. Kau jangan cuba-cuba lah nak booking kat sini. Dia dah ambil duit, lepas tu dia kata tak ada bilik pula full. Adik nak ke? Awal betul lah. So sekarang ni kita dah sampai dekat Airbnb yang baru. Tak tahu nak biar dia hikmah. So sekarang ni kita nak pergi check sama ada betul kata ataupun tidak. Adik, wait lah. Why macam ni? Sofruk. Aku dengar aku dah ni. Nampak aku marah dalam ni. Suka buat berangai. Geram. Ambil. Bukan. Geram tu yang muka dia. Hai guys. Subscribe kita orang tau. Nanti kita orang lagi banyak duit. Subscribe VKTV. VKTV jadi best kita dia. Kali keberapa kita nak pergi ni? Okay, jom kita nak naik motor. Kita nak pergi ke Cat Village. Tak pun kita pergi makan dulu dekat Sapa Halal Restaurant. Let's go. Kita nak naik motor. Untuk memudahkan pergerakan, kami decide untuk sewa motor dan bergerak sendiri sekitar kawasan ni. Cara ni lebih fleksibel untuk explore tempat-tempat menarik di Sapa dengan lebih dekat. Okay, so sekarang ni kita dekat Sapa Halal Restaurant. Sapa Halal Restaurant ni antara favourite aku. Kalau aku datang ke Sapa ni, memang inilah restoran yang aku akan datang. So makanan dia memang cita rasa Melayu. Pedas semua tu memang ngam lah, sedap. Aku rasa sebelum ni memang sedap. So kalau korang datang ke Sapa, aku suggest untuk korang datang ke sini. Jom kita tengok, kita pergi kita makan. Let's go. Di Sapa, antara tempat makan yang jadi pilihan adalah Halal Restaurant. Menu dia simple tapi sesuai untuk pelancong Muslim yang mencari makanan halal di kawasan ni. Suasana dia santai dan jadi antara spot mudah untuk singgah sebelum sambung explore Sapa. Baik Sapa. Lain dah aku beri dia. Kalau pecah telur dia. Dia pegang bahu maaf. Pedas. Pegang pinggang lah. Berat bahu mak ah. Mana sikit? Lembut lah. Dia dah belak pasal kulit balik. Ada lebih. Dia kentut. Jangan dikentut lagi.
Ni kita orang datang masa tahun 2024 Januari. So ni dah tahun yang kedua lah. Kita dah makan. Selepas makan, kami sambung perjalanan bersemula. Kali ini menuju ke salah satu tempat paling ikonik di Sabah, iaitu KK Village. Perjalanan ke sana membuka lagi pemandangan Sabah yang semakin jelas dengan suasana kampung di kawasan pegunungan yang mula kelihatan di sepanjang jalan. So kita sekarang nak masuk KK Village. Ni adalah perkampungan tradisional orang-orang Hmong. 150 madam, 150. So bila dah pegang dia kejarnya. That's why jangan pegang. Mandai nak try ke apa? Dia cakap lah. Hello. You can shopping ke Hana baby. Di sana baby. You can server, very nice server. Orang pandai cakap English. Main. Kau tengok dia macam tu. Dia dah gigit lah weh. Dia dah gigit lah. Takkan nak beli. Mesti dia try. Mesti dia try. Mata pokok lah, cantik ke dia buat. Kira ni macam buatan sendiri lah. So kena tengok dia punya structure dia buat pakai, tahu dia buat ke dia memang perlu jadi begitu kan. So dia just tatap-tatap je. So nice lah. KK Village ni antara lokasi yang paling ikonik. Terletak di lereng bukit. Kampung ni terbentang dengan pemandangan lembah yang luas dan struktur rumah tradisional yang masih dikekalkan. Aliran air, laluan batu dan landscape sekeliling dia bergerak selari dengan alam. Bagi satu suasana yang sangat visual dan cinematic. Dan setiap sudut di sini memang ada frame dia sendiri. Baru suku. Ni ada lagi. Bau 10 anak tangga. Ada lagi. Nak balik. Ada 300 anak tangga lagi. So kat sini dia boleh buat sewa kostum dia. Kostum Hmong. Ini 15 ini besar 20. Tak berat lagi murah, boleh beli kasih kawan lah. Fish magnet ada? Fish magnet tak ada? Ha? Fish magnet. Magnet ada. Oh jenis Ini ni. macam ini semua city Vietnam. Oh, ni dah Satu ada. set ada 6. Ini 70 saja. Ni Ini magnet baru. Ya. Tapi kita jalan dulu lah ya. Di Boleh. sini nanti tak balik sini. Sekarang tengok kalau suka beli. Okey. So kita dulu sini. Ni kan? Terima kasih dia cakap Melayu.
Masing-masing kaki dah longgar, habis. Kaki. Dari tepi jalan sampai ke laluan utama, pelbagai hasil tangan dan barangan tradisional dijual sambil menambah suasana kampung ini jadi lebih hidup. Ini antara pengalaman yang buat perjalanan ke KK Village rasa lebih dekat dengan budaya tempatan. Cuba air apa ni? Pineapple, air nanas. Ini dalam buluh. Bambu nanas. Pineapple bambu. Tengah-tengah member Guys, siapa yang nak naik kat sini kena buat lutut. kena kuat lutut, kena Stamina kuat. cukup umur, kena tu dah sampai dah. Ngoi, naik dekat sampai tingkat bawah tu, sampai tingkat atas. Ngoi. Kalau naik basikal, But you know, they always say take your time and but a lot of the parents stayed near the bottom. 70. 62? Yeah. Oh, you're younger than. Yeah, I'm 65, so you can do it. You can do it. Okay. Bye-bye. Thanks, Dad. Okay, bye. Orang main slider pula. Penat lah. Lagi nak naik balik. Aduh. So sekarang ni siapa nak naik slide rainbow ni dekat Sapa, dekat KK Village, dia harga dalam 40,000 dong seorang. Tak kisah budak pun, tapi kalau budak tu umur lebih kurang daripada dia punya ni, so tak payahlah. Free sahaja. Usul kata nak lagi. Sebab kamera tak dapat. Dah lembik kaki dia, memang lembik. Jalan. Pucat sebenarnya. Tak dapat. Alisa. Alisa pun Tak, boleh video lah. Jerit. dia tolak tak sih. Okay guys, so sekarang ni kita ada dekat dataran Sapa ataupun Sapa City. So memang sangat-sangat ramai orang kat sekarang ni. Aku pun tak tahu kenapa, masa dulu aku datang tak ramai macam ni. So ini adalah kawasan tarikan yang ada di Sapa City lah. So diorang akan tangkap gambar dekat area Sun Plaza ni. Malam dia memang sangat cantik. Bila malam tiba di Sapa, suasana dia terus berubah. Lampu-lampu kecil mula menyala di sepanjang jalan, mencipta suasana bandar yang tenang tapi masih ada kehidupan. Udara jadi lebih sejuk dan pergerakan orang pun makin perlahan. Dalam kesederhanaan itu, Sapa nampak ada sisi yang lebih tenang dan damai di waktu malam. Thì năm sau 2006 rồi, 2007 hay là như nào anh cùng gặp em nhé. Sau này mình có nick TikTok rồi, xong là gửi số nhau rồi nói chuyện với nhau.
Em chỉ mong anh về quê em chơi một bữa. Xong là nói chung là dân gian em nó không ở trên Sapa đâu, em ở tít dưới kia cơ. Mong sao là anh về quê em chơi một lần, xong là sau này anh dẫn cả bạn gái về quê em. Không được thì bọn em sẽ tổ chức đám cưới cho anh cũng được mà. Lama dia borak dengan aku. Puncanya aku ni, aku main drone. Lepas tu tahun yang datang dia ni dia pergi buang air. Aku pun tak faham lah dia ni. Terpaksa lah aku download translator voice. Aku cakap macam itik dengan ayam tu. Jenuh. Aduh. Puncanya bukan punca tu sebab aku main drone. Dia tengok, dia suka tengok. Lepas tu dia offer aku untuk pergi ke kampung dia. Anh có đá cầu không? Đá cầu không? Đá cầu kia không? Đây. Chết. Dia tunjuk aku ada orang main takraw. Tak bukan takraw, dia macam main apa tu? Sepak-sepaknya. Aduh. Ni kaca-kaca diorang lah ni. Dia tunjuk, dia suruh aku datang ni untuk promote dia punya kampung lah pula. Aduh, InsyaAllah lah kalau ada apa-apa, ada rezeki ke, boleh lah datang. Dah dia kata kampung dia kat Ted, kata lagi cantik daripada sini dia kata. InsyaAllah lah nanti kalau ada masa, ada korang support aku. Kalau korang tak support aku, macam mana aku nak buat video? Macam tu lah. So korang support, insyaAllah aku akan buat lagi. Kat Vietnam ni cantik tempat dia. So aku tak nafikan lah. Kalau dia kata sendiri pun dia kata tempat dia cantik, aku rasa mungkin. Okay. So sekarang ni aku nak balik tidur dulu. Esok kita nak sambung ke Fun Tripan Lecture. Jom, let's go. Okay, morning guys. So pagi ni kita nak ke Fun Tripan dan that view is so berkabus. So kita dah naik motor, kita pergi ke Sun Plaza dulu. Nak redeem tiket, then terus naik tram. Okay, let's go. Hai kawan-kawan. So, sekarang kita nak pergi Sapa Sun Plaza. Yahoo! Nak pergi mana? Dek, fish. Pergi Fun Tripan. Selamat lah tu. Thank you. Ada sotok. Sekarang kita nak naik monorail. Jangan lupa subscribe channel Racket TV. Kita nak naik tram dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berebut, masuk berebut. Ada geng, ada. So kita dah naik tram. Sesak ah. Kalau boleh selagi dia nak sumbat, dia sumbat semua. Jom kita tengok view daripada dalam tram. Wah, masih sikit lagi.
Perjalanan perlahan-lahan naik ke kawasan lebih tinggi dengan pemandangan Sapa yang semakin luas di bawah. Dari dalam monorail, kita boleh nampak perubahan landscape yang semakin mendekati puncak gunung. Yeah, now it's a moment, and a home is who you share it with. Okay, kita dah keluar daripada tram. Daripada tram. Okay. So jadi kita nak naik ke cable car pula. Take me where the sun is shining. Kami dah tiba di platform pertama sebelum menaiki kabel car ke Fasipan. Walaupun baru sampai dekat sini, pemandangan dia dah mula nampak cantik dengan landscape pegunungan yang terbentang luas. Suasana di sekitar platform ni memang bagi gambaran awal betapa indahnya kawasan ni dari atas. We can dip our toes into the stream, watch the light dance perfectly. Okay, kita dah sampai. Kita buka. Take my hand and make it reality. Wah, kabus dia. Tapi kabus tebal, tak nampak apa kat luar. Falls on your cheek, the look you give that makes me weak. I've never Ada sapu pula. they catch the morning light. I've never Kita dekat Fasipan yang paling sejuk di dunia. Mana sejuk di dunia? Angin kuat kat atas ni. So sekarang ni puncak pun tak nampak. Kita kena tengok dulu. Sejuk. Sejuk. Tak bertahan lama kita atas ni. Alright. Alright. Kejap je. Leaking weh. Leaking. Aku dah leaking dari tadi lagi. Aisyah okey? Okey tak? Tak okey. Tak okey. Dia nak susu pula dah sejuk ni. Lala susunya pula yang beku. Jangan lupa kena apa? Kena sorok makanan. Itu sejuk sangat tau. Baik-baik nanti beku macam air. Aku dah leaking teruk dah ni. Jangan kena orang. Masing-masing semua dah leaking lah. Sekarang berapa Celsius lah? 12. Still lagi 12 ke? Macam tak je. Setiap kali datang leaking. Ni sekarang ni tengah tunggu turn untuk naik tram lagi. Nak naik sampai ke puncak. Dekat sejam berbaris baru dapat sampai puncak ke? Ke nak naik tangga lagi? Sama je kot. Dari atas ni, seluruh pemandangan terbuka luas dengan lapisan gunung yang tersusun jauh di kaki langit. Suasana dia tenang, sejuk dan buatkan setiap detik dekat sini rasa lebih bermakna. Okay, kita dah sampai di puncak.
Okay, so sekarang kita dah sampai dekat puncak Fansipan, iaitu top of Indochina, dengan ketinggian 3,143 meter daripada paras laut. Sekarang suhu dalam 5, boleh jadi kosong pun boleh jadi juga. Tangan semua dah kebas lah. Ni tempat ni kalau kau nampak clear sky, sumpah sangat-sangat cantik guys. Memandangkan bukan rezeki, so memang dapat rasa sejuk je lah, rasa sejuk and rasa kabus ni. Kita naik atas sikit lagi. So yang mana datang tu bawa baju hujan ke apa, simpan lah, elok balik. Ini kalau betul clear sky memang nampak semua bendera Vietnam besar. Ais ke muka aku? Oh. Ni apa tu? Oh. Mana? Mari kita ambil bompak kita. Ada ke? Tahu nampak tak nampak? Oh, nak nampak dah. Oh, nak nampak dah. Oh, dah tegang. Dah tegang. Oh, dah tegang dah. Oh, cantiknya Allah sini. Dia kuil loh, tapi atas gunung. Siapa expect loh, serius sangat cantik guys. Masya-Allah. Inilah orang kata culture yang dijaga dengan baik. Dia jaga dia punya culture, dia punya nature, dan dia bukan sekadar kau tengok, aku tak boleh nak cakap lah. Masya-Allah. Nice. So nice. Okay, tempat ni diorang bina pada tahun 2016 dengan bina diorang ni memang nice. Tak boleh nak cakap sebab sejuk lah, susah nak cakap. Aku bukan puji dia punya kuil tau, aku puji dia punya culture and diorang punya kerja keras diorang untuk bina tempat ni. Memang sangat-sangat cantik lah. La haula wala. Anak aku masuk kuil bye. Dia boleh tengok. Masuk je. Dia tengok je. Okay, jom keluar balik. Tu ada pagoda. Habis berkabus tak nampak. So untuk kali ni aku rasa puas hati lah. So kita nak turun, menuruni tangga dalam 600 anak tangga yang orang kata lah. Kalau nak balik, nak beli tiket kena $150,000. Kalau korang nak tahu, dekat sini kalau korang turun tangga, korang akan jumpa semua topong-topong ataupun patung-patung Buddha ni yang besar-besar ni. So dia ada banyak jenis dia punya bentuk lah. Yang ni yang duduk, ada yang berdiri. Memang nice lah. Kalau lah clear sky, Masya Allah, memang cantik. Sini semua hijau ni, gunung ganang semua nampak. Aduh, gigit. Iya bang, sama lah kita bang. Masing-masing nak gigit. So ada lagi 5 minit lagi. 5 minit lagi. Dah macam 2 jam, 24 jam dah ni. Tak, tahu tak? Macam lama sangat ni. Tinggi tak, Dik? Tak. Kenapa? Tinggi tau. Sikit je tinggi. Weh, tak larat ni, Dik. Tak. Okey, kita nak turun ke dari Fansipan dah, nak ke Alpine Coaster. Okey. Jom, let's go. Luncur. Selepas selesai menikmati pengalaman di puncak Fansipan, kami mula turun semula. Dan sepanjang perjalanan turun, seolah-olah rezeki berpihak kepada kami apabila kabus perlahan-lahan mula terbuka.
Pemandangan Gunung Ganai yang tadi terlindung akhirnya muncul dengan begitu jelas dan cantik di hadapan mata. Okay, morning guys. So hari yang keempat dan hari yang ketiga di Sabah. Okay, so sekarang ni pagi ni kita nak check out dekat Sabah ni. Dan kita tinggal dulu bag. So sekarang ni pagi ni dekat Sabah town, dia punya Celsius dalam 8. Oh, memang sejuk lah. Dekat Fasipan semalam ke atas 5. Wah. So inilah pagi di Sabah. So ni hotel kita orang duduk. Hotel ni dia punya warna dulu yang masa first video aku duduk dekat villa dia tu kan. Itu dia punya villa, yang ni dia punya hotel. Lepas aku kena scammer itu hari dekat hotel Glamour tu, Grand Flamon tu, aku terus contact dia, cakap aku dah kena scammer semua, so ada tak rumah apa semua. Then hari yang pertama tu dia bagi aku villa, dan hari yang kedua hari ni semalam dia bagi kita orang yang ni. So dapat lah, walaupun mahal sikit tapi memang aku suggest korang untuk duduk dekat hotel ni. Hotel nama dia Lee Boutique Hotel. Korang boleh search dekat Agoda ke Booking ke apa semua. Okay, situ. So memang aku rasa sangat prefer. Wah, nice lah pagi ni. Cuma dia tahu ni hujan ataupun awan lalu, sebab dia rasa basah sikit. Okay, so jom kita nak makan breakfast dan kita nak jalan-jalan. Perjalanan di Sabah diteruskan lagi ke Green Valley. Tempat ni dipenuhi dengan pelbagai aktiviti dan permainan dengan suasana yang lebih santai dan happening. Daripada satu permainan ke satu permainan yang lain, memang buatkan tempat ni jadi antara lokasi yang seronok untuk habiskan masa dekat Sabah. Perjalanan di Sabah akhirnya sampai ke penghujungnya. Daripada suasana bandar Hanoi, perjalanan panjang ke utara Vietnam sehinggalah keindahan Sabah dan Fasipan. Setiap tempat bagi pengalaman yang berbeza sepanjang perjalanan.
Sapa bukan sekadar tentang pemandangan, tapi tentang suasana, perjalanan dan pengalaman yang susah untuk digambarkan dengan kata-kata. Dan inilah antara perjalanan yang akan sentiasa diingati sepanjang berada di Vietnam.